Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus KL City dalam suku akhir pertama Piala Malaysia, yang mana keputusan berakhir dengan seri 1-1 walaupun Terengganu berjaya menjaringkan gol melalui Baki Udin minit-minit akhir, tetapi gol tersebut telah disallowed lah selepas checking dari VAR, selepas ada orang kata apa kekasaran yang dilakukan ke atas Zafri Yahya, which is bagi saya awal-awal ref dah bagi advantage. Lepas tu kena press Zafri Yahya yang pas ke belakang, lepas tu jatuh, patutnya allow je lah kan, tapi nak buat macam mana. Lepas dicek oleh VAR, ref bagi foul, jadi gol tersebut dibatalkan lah. Jadi keputusan 1-1 dan dibawa ke orang kata apa, dibawa ke second leg nantilah apabila bertandang ke Stadium Ceras nanti. Mungkin Terengganu kena perbaiki sedikit perkara lah, sebab dalam game ni kalau kita lihat secara overall ataupun secara keseluruhan, pasukan KL City banyak mendominasi perlawanan, walaupun pada perlawanan ni KL City turun tanpa proper number 9 ataupun tak guna seorang striker pun. Paulo Jose tak bawa turun, Safawi Rashid yang digunakan sebagai fast 9 pun tak bawa turun, Kepa Sherman yang bermain sebagai nombor 9 pun tak bawa turun. So benda tersebut sepatutnya advantage untuk pasukan Terengganu yang ada Castanier yang boleh bermain nombor 9 dengan begitu baik dari segi hold up, link up, physicality yang bagus, tapi tak diguna pakai sepenuhnya oleh pasukan Terengganu selepas mereka berjaya mendapatkan satu gol. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan lah. Jadi untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang saya suka untuk pasukan Terengganu perlawanan ni? Walaupun mereka tak dominate, walaupun mereka tak kontrol the tempo, tetapi ada beberapa perkara yang saya boleh highlightkan tentang positif ataupun baiknya pasukan Terengganu. Yang pertama adalah tentang bagaimana game ni mereka involve untuk bermain dengan build up pace daripada bahagian bawah, play from the back lah, dengan penggunaan Diego Landis dan juga Syarul Nizam yang membentuk dua centre back di belakang, dan mereka akan letak Saiful Jamaluddin yang bertindak between the two centre back untuk bantu dalam ball progression. Jadi bila mana Terengganu main dari belakang ni, kita boleh nampak Diego Landis dengan Syarul Nizam, mereka akan banyak untuk naik sampai ke kawasan tengah lah, dan dalam masa yang sama mereka akan cuba untuk supply bola tu more to direct ataupun hantar bola ke bahagian wide area. Dan disebabkan play from the back ni, kita boleh nampak the quality of Diego Landis, yang mana bila mana dia pegang bola, dia sangat selesa, dan dia juga suka buat distribution ball daripada bahagian bawah, yang mana distribution ball dia tu agak bagus, yang mana dia boleh dikatakan accurate, dan juga vision yang ada pada beliau adalah satu perkara yang positif yang mereka boleh utilize dari segi penggunaan Diego Landis sekiranya mereka nak play from the back lah. Sebab apa? Sebab Diego Landis ni dia boleh jadi ball carrier, dia boleh supply bola pada bawah, dan hasilnya apa? Kita boleh tengok gol Castanier pada perlawanan semalam adalah berpunca daripada hantaran yang dilakukan terus kepada Castanier dari siapa? Dari Diego Landis. So itu membuktikan yang play from the back dengan melibatkan Syarul Nizam dan juga Diego Landis, dan juga ada support daripada Saiful, adalah satu perkara yang positif. So teruskanlah untuk bermain sedemikian, sebab bila main play from the back macam tu, ada seorang yang cover dekat tengah, mereka punya full back, contohnya macam Azam Azmi di bahagian kanan dan di left back, mereka ni boleh naik lebih tinggi. Dan semalam kita boleh tengok berapa kali Azam naik untuk ofensif daripada segi untuk memberi support lah. So benda tu positif sikit lah untuk pasukan Terengganu. Itu yang pertama yang saya boleh highlightkan lah. Yang kedua, kalau kita tengok untuk pasukan Terengganu, sebenarnya the key player untuk pasukan Terengganu dalam game ni adalah Kareka. Bila mana Kareka hidup, dia akan menyebabkan Terengganu punya attacking movement tu jadi sesuatu yang lebih rancak. Dan semalam kita boleh tengok Kareka ada satu volley dan sebagainya. Jadi saya merasakan untuk midfield pasukan Terengganu, nombor 10 tu Eson dengan Kareka, mereka masih lagi dalam fasa mencari keserasian. Walaupun Eson tu bagus lah, ada satu gerakan yang dia berjaya beat dua pemain pasukan KL City dan create untuk kepada Kyo Min Oh, yang Kyo Min Oh sepak melalut tu, tetapi the chemistry between the Kareka dengan Eson tu masih lagi dalam fasa yang mana mereka masih lagi nak menyesuaikan diri. Sebab apa? Sebab sebelum ni Kareka dah main banyak dengan Nurilo, so bila dia nak involve, nak bentuk combination play yang lebih kreatif, lebih mantap dengan Eson, dia akan ambil masa. Tetapi bibit-bibit keserasian tu dah mula nampak. So saya rasa the
the style of play yang Axon main ni, dia lebih kepada box to box player, yang mana dia lebih banyak untuk involve pada bawah. Dia suka collect bola, dia suka support bola, dia suka bermain lebih deep sikit, dan juga banyak coverage on the half space area. Dan technical ability yang daripada Axon ni, dia punya kelebihan dari segi small spaces dalam ruang yang kecil untuk dia bentuk combination play yang lebih efektif. Tetapi berbeza untuk Karika, sebab Karika ni adalah typical player yang attacking minded, dengan sanggup melakukan sesuatu yang berisiko, tetapi the outcome can be beneficial to the team, yang mana boleh benefit kepada pasukan lah. So bagaimana mereka nak menyatukan Axon dengan Karika, which is mereka kena cari jalan lah untuk memastikan yang build up dekat bahagian tengah tu akan jadi lebih better. Sebab apa? Sebab Saiful adalah lebih kepada player yang banyak covering dan juga buat defensive duty. So dalam masa yang sama, mereka kena involve juga Saiful untuk collect the ball dan juga bentuk combination play yang lebih bagus di bahagian tengah. Tetapi yang benda yang positifnya, Karika dengan Castania adalah gandingan yang boleh dikatakan sekiranya menjadi akan meletup. Sebab apa saya kata begitu? Sebab pada peluang semalam kita boleh tengok bila Karika ni dia suka berada dalam position yang mana bila Castania kat depan, dia akan berada di belakang sikit. So dia boleh bentuk combination play yang sangat bagus dengan Karika. Sebab Castania ni dia adalah typical striker yang ada fizikal yang bagus. Bila ada fizikal yang bagus, dia boleh hold up bola dengan baik, dia punya link up play pun bagus. So dia boleh untuk buat combination play dengan bermain dengan baik, 1-2 passes ke, create sesuatu dengan Karika ke, yang mana awal game tu dah terjadi, yang mana Castania dapat bola, dia set up pada Karika volley, yang bola volley tersipi sikit tu kan. Jadi sekiranya mereka tak boleh nak menyatukan Axon dengan Karika, why not satukan Karika dengan Castania? Saya rasa akan jadi meletup lah dua-dua gandingan tu kan, kalau boleh main. Tapi untuk buat benda tu, mereka kena control the tempo dan juga boleh dictate tempo dekat middle third dulu. Macam mana mereka nak involvekan pemain yang lagi dua, iaitu Axon dengan Saiful, untuk contribute sama ketika dalam in position sewaktu mereka menyerang lah dalam ball progression dan sebagainya. Yang ketiga, kalau kita boleh highlightkan untuk Terengganu, to be honest, winger ataupun sayap mereka, Ahyan Rashid dengan Mashabov belum capai tahap yang macam saya cakap lah. Ahyan Rashid memang ada contribution, tapi untuk game ni kedua-dua winger tak berapa efektif sangat. Jadi mereka perlu perbaiki macam tu lah. Sebab sayang, mereka dah ada striker yang gila, yang perfect macam tu, yang superb lah, yang gila-gila power orang kata kan, tapi tak diutilize dengan begitu baik. So nampak yang Castania semalam dia banyak guna dia punya individual punya pergerakan untuk dapatkan bola, and even goal yang dia score tu pun padu mat. Striker Curaçao ni memang gila bapak lah, memang perform lah. And jadi macam mana mereka nak utilize dan nak menjadikan Castania sebagai focal point, mereka perlu utilize midfield dengan winger very good lah, dan juga kena ada attacking support daripada fullback yang lebih efektif. Jadi overall Terengganu untuk game ni memang mereka tak control tempo, mereka tak control game. Pasukan KL City yang much more better lah. Dan untuk pasukan KL City pula, ini adalah satu percubaan ataupun taktikal yang menarik daripada Risto. Saya tak tahulah, mungkin dia nak guna taktikal waktu Spain menang World Cup, yang mana mereka tak turunkan seorang striker pun, dia main formation 4-6 kan. So which is bukan tak boleh macam tu, boleh. Sebab apa? Sebab game ni cumanya dia tak bersesuaian. Sebab apa saya kata begitu? Kalau kita tengok untuk game ni, KL City mereka bermain dengan ball possession, mereka bermain pada bawah, iaitu Kenny Paras dengan Giancarlo. Lepas tu mereka push Kamal Azizi untuk naik ke atas, dan juga Declan Lambert di bahagian kiri untuk naik ke atas. Bahagian kanan dan kiri Kamal Azizi ke atas. Kiranya mereka ni banyak touch the line dan juga covering more on flank lah kan. Jadi banyak overlap dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, dekat kiri winger Nicola Dumitru pun bermain di bahagian wide area, dan di bahagian kanan mereka ada Gomez pun main dekat wide area. Jadi Victor Ruiz dengan Ryan Lambert dekat tengahan. Jadi bila mana mereka nak bermain dalam formation begitu, sepatutnya mereka bermain dengan dalam keadaan yang lebih narrow. Maksudnya mereka perlu kecilkan mereka punya scope dalam padang. Mereka tak boleh untuk more to wider tau. Sebab apa? Sebab bila mereka more to wider, kalau kita tengok daripada corak apa yang KL City main semalam,
movement mereka berjaya kontrol dekat bahagian tengah dan sebagainya. Tetapi bila sampai bahagian tengah, apa yang dilakukan, Victor Ruiz akan cuba chance ke Gomez yang berada di bahagian kanan, dan Kamal Azizi akan naik attacking support ataupun Gomez akan cuba breakthrough. Jadi the type of gameplay yang KL City cuba terapkan, mereka overload banyak di bahagian flank dan juga utilize player di bahagian flank ataupun wide area, dan mereka cuba untuk cut in, dan dalam masa yang sama mereka cuba untuk crosses ataupun cut back. Jadi that type of gameplay, mereka perlukan seorang target man yang very effective in term of positioning, finishing wise and react to ball begitu bagus lah. So mereka nak kena ada typical player macam tu. Tetapi in that game, bila mana Gomez break the defend, dia cuba cross, tak ada orang nak sambut. Nicola Dimitru cuba cross, tak ada orang nak sambut. Siapa yang sepatutnya go into the D-box untuk receive the ball? Jadi benda tersebut menjadi persoalan. Kenapa percubaan untuk bermain sedemikian sedangkan Han tak ada proper number 9, tapi Han duk guna that kind of gameplay sama kan. Jadi disebabkan itu, bila mana masuk second half, kemasukan Safawi Rashid memberikan satu different thing. Sebab apa? Sebab Safawi ni dia suka cut in, dia suka inverted, dia masuk ke half space dan sebagainya. Bila mana ada seorang typical player macam tu yang masuk, yang boleh buat something yang kreatif, buat something yang nak boleh break the defense, buat larian-larian combination play yang baik, 1-2 passes, tengok efek dia apa? Gerak gol, Nicola Dimitru score. So that's why saya kata, on the first half you control the game but you cannot execute, and the second half the substitution very late lah, dah lambat sangat. Sepatutnya daripada awal main macam tu kan, ada orang yang boleh contribute more to cut in apa semua, tapi tak ada. So dalam D-box tu kosong, tak memberi impact. Jadi saya pun tak faham kenapa KL City buat macam tu. Sebab bila jadi macam tu, tak banyak pun percubaan KL City. Mereka boleh dominate position, tapi mereka tak ada idea how to break the defense, dan mereka tak ada orang pun yang nak challenge ataupun receive the ball dan kotak penalti. Itu yang menjadi permasalahan, sehinggalah mereka bawa masuk Safawi yang lebih kreatif, boleh bentuk combination play di kawasan tengah, central, half space, cut in, masuk and then score. So benda tu yang mereka perlukan. Jadi saya rasa kalau mereka bawa turun Kepa Sherman ataupun Paulo Josue, tapi coach kata disebabkan physical wise mereka direhatkan. Bagi saya Kepa Sherman dengan Paulo Josue, kalau physical wise nak fight dengan Diego Landis dengan Syarul Nizam, is a better choice ataupun option lah semalam tapi tak diturunkan. Itu yang menjadi persoalan lah. Saya harap second leg nanti kalau nak main sedemikian, mereka boleh utilize Kepa ataupun Paulo Josue in term of that kind of gameplay, they could do better. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.